hanya cabut jarum sulaman. Tanpa diduga, bangunan itu mula kempis seperti belon. Ketika ini, kedua-dua mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani mengeluarkan jarum. Hanya apabila mereka menolak saya dan saya menolak anda. Tanpa diduga, jarum perak itu secara tidak sengaja menusuk fullball yang datang untuk makan tembikai. Lelaki itu sangat menyakitkan sehingga dia cepat-cepat menariknya keluar. Tanpa diduga, detik berikutnya ia bertukar menjadi bola kempis. Kedua-dua mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat bercakap. Apabila Ah Wei melihat ini, dia segera pergi untuk mendapatkan alat jenayah. Tanpa diduga, sebuah bas tiba-tiba meluru ke arahku dengan kelajuan cahaya. Ah Wei sangat ketakutan sehingga dia cepat-cepat mengangkat jarum sulamannya. Puff, agar tidak menyakiti orang lain secara tidak sengaja. Kedua-duanya merancang untuk menghantar jarum sulaman dalam belon. Tanpa diduga, belon itu meletup sejurus selepas terbang 2,5 meter. Jarum sulaman yang terjatuh tadi terkena tayar kereta. Ah Wei, cepat dan gunakan kekuatan anda yang memakan manusia. Tanpa disangka, kereta Man-Man juga mula kempis seperti belon. Hanya apabila dua orang yang keliru itu benar-benar keliru. Detik berikutnya, jarum sulaman dicucuk terus ke dalam tanah. Pada masa ini, mereka berdua berfikir bahawa jika mereka tidak menyentuh jarum, rambut mereka akan hilang. Tanpa diduga, satu suara tiba-tiba menghalang mereka. Sapu pundi kencing, Volborok yang bertukar menjadi belon. Agar tidak meninggalkan sebarang bukti jenayah, Ah Wei cepat-cepat mengeluarkan jarum sulaman dan bersedia untuk melarikan diri. Bagaimanapun, mereka hanya mengambil 2 langkah. Tanpa diduga, seluruh bumi menggempis serta-merta dalam detik berikutnya.